Assalamualaikum semua follower. Hari ni Bonda nak ajar apa? Bonda nak ajar semua follower Bonda untuk masak agar-agar cendol. Agar-agar cendol tu Bonda reka-reka sendirilah. Jadi kalau para chef tu tengok resipi Bonda macam pelik, maafkan je lah, bukan pakar pun, tapi suka-suka. Orang kata kalau tak menerai, tak tahu hasilnya. Dan ini adalah masa untuk saya letak ke dalam loyang. Kalau ada salah silap tu minta maaf tau. Inilah dia kuih agar-agar Bonda. Nampak tak agar-agar cendol? Okey. Dia dah mula keras. Agak-agak cendol? Agar-agar cendol. Pandai. Okey, tengok. Saya potong Nana. Okey, Nana. Tengok ya. Ada Tupperware tak? Saya nak bagi bekal Nana bawa balik. Ambil kan? Bekal, Nana. Okey, Nana boleh tahan berapa hari? Dan plastik pun tak apa. Nampak? Tahan lama ke? Tahan 3 hari. Lagi-lagi kau tak makan sup hidup. Lagi tahan. Itulah dia cendolnya. Gitu. Kalau ikut saja, santannya lagi banyak. Tapi disebabkan ekonomi gawat, kuranglah santannya. Lagipun nak kurangi kolesterol. Okey? Selamat mencuba resipi Bonda kuih cendol berpandan. Terbalik ke? Assalamualaikum.